Ustaz dan ulama selalu berpesan agar jangan percaya kepada bomoh yang mendakwa dapat melihat perkara gaib dan tahu perkara yang dilakukan oleh orang lain di belakang kita. Antara tilikan yang sering dilakukan oleh bomoh-bomoh temberang ini ialah mencari orang yang mencuri barang kita. Mereka juga sering mengaku dapat mengetahui jika pasangan kita curang. Perbuatan bomoh ini bukan sahaja temberang, tapi seringkali menyebabkan perasaan syak wasangka, fitnah, pergaduhan, malah pembunuhan. Pada 1 Disember 2025, di Kampung Paku, Gual Ipoh Tanah Merah, Kelantan, berlaku satu pembunuhan yang dipercayai angkara suami yang cemburu kerana terlalu percaya kepada bomoh yang mengatakan isterinya curang. Suspek adalah seorang warga emas yang berusia 63 tahun, manakala mangsa ialah isterinya yang ketiga, berusia 40 tahun, bernama Mastura. Suspek dan mangsa sudah 14 tahun berkahwin dan mempunyai 2 anak berusia 10 dan 12 tahun. Mastura bekerja sebagai tukang masak manakala suaminya tak bekerja. Tapi sejak setahun lepas, Mastura bekerja sebagai tukang masak di Selangor. Walau bagaimanapun, dia balik ke Kelantan setiap 2 atau 3 minggu sekali dengan menumpang lori sepupunya. Suspek memang merupakan seorang lelaki yang bersifat cemburu. Tetapi sejak isterinya bekerja di Selangor, cemburunya semakin menjadi-jadi. Ini disahkan oleh sepupu mangsa yang bernama Razwan Mat Yazid berusia sekitar 30-an. Dia memberitahu pihak media, sebelum kejadian ngeri itu berlaku, suami mangsa kerap menghubunginya bertanya sama ada isterinya ada keluar dengan lelaki lain. Ini kerana mengesyaki isterinya mempunyai hubungan dengan lelaki lain di tempat kerja. Tapi Razwan berkata, saya sebelum ini memberitahu suspek bahawa arwah tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana lelaki seperti tanggapannya kerana arwah bekerja dan tidak sempat mengangkat telefon disebabkan sibuk bekerja. Tetapi suspek tidak percaya kepada sepupu mangsa dan masih mensyaki yang isterinya mempunyai teman lelaki di Selangor. Mungkin suspek berasa cemburu kerana isterinya baru berusia 40 tahun sedangkan dia sudah berusia 63 tahun. Iaitu lebih 20 tahun lebih tua dari isterinya. Tambahan pula, isterinya bekerja sedangkan dia seorang penganggur. Jadi, suspek berjumpa bomoh untuk mendapatkan kepastian sama ada isterinya berlaku curang. Ini kerana pada pendapatnya, hanya bomoh yang boleh tahu perkara sebenar. Razwan memberitahu, suspek yang berusia 63 tahun itu pernah berjumpa dengan bomoh untuk menelik isterinya sama ada mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Arwah bekerja sebagai tukang masak di Selangor. Kerap menumpang saya balik ke Kelantan memandangkan saya bekerja sebagai pemandu lori. Katanya ketika ditemui di perkarangan Unit Forensik Hospital Tanah Merah pada hari kejadian. Pada hari kejadian, adik bungsu kepada mangsa menjemput arwah kakaknya di sebuah stesen minyak di Machang pada jam 9 pagi. Sebelum mereka tiba di rumah kira-kira jam 10 pagi. Arwah pulang ke kampung dengan menumpang lori sepupunya hingga ke stesen minyak tersebut. Mangsa dipercayai terus ke dapur untuk memasak sebaik saja sampai di rumah. Ketika itulah dipercayai suspek menyerang mangsa dengan senjata tajam hingga menyebabkan kematian. Selepas itu, suspek sempat mengambil anak bungsunya yang berusia 10 tahun pada jam 12 tengah hari di sekolah sebelum tampil menyerah diri di balai polis berdekatan selepas kejadian. Suspek berusia 63 tahun berkenaan kemudian menyerah diri di balai polis Gual Ipoh kira-kira jam 1 petang. Adik kepada mangsa, Muhammad Johnny Abdullah 30 tahun yang tinggal berdekatan berkata, ketika kejadian itu berlaku, tiada bunyi bising atau pertengkaran di rumah kakaknya dan insiden tragik itu hanya diketahui selepas polis datang ke rumah. Katanya, lebih memilukan lagi apabila kejadian yang berlaku di bahagian dapur rumah dan anak lelaki arwah yang berusia 10 tahun baru pulang dari sekolah melihat ibunya dalam keadaan tidak bernyawa. Namun, dia hanya berdiam diri, dipercayai kerana terkejut. Namun, tidak lama selepas itu, ibu kami, Sakinah Mat Isa, 62 tahun, menghubungi saya dan memaklumkan bahawa kakak sudah tiada. Saya segera bergegas ke rumah kakak, namun setibanya di sana, pihak polis sudah pun berada di lokasi. Katanya ketika ditemui di perkarangan Unit Forensik Hospital Tanah Merah. Muhammad Johnny berkata,
Saya tidak menyangka kepulangan kakak ke rumah pada hari ini berakhir dengan tragedi. Malah turut tidak menyangka abang ipar sanggup bertindak di luar jangka hingga meragut nyawa kakak. Dipercayai terdapat banyak kesan tikaman pada bahagian depan dan belakang kakak, namun tidak dapat dipastikan jenis senjata yang digunakan. Katanya, saya tidak begitu rapat dengan suspek kerana sikapnya yang kurang mesra dan pada masa yang sama, dia juga tidak bergaul dengan penduduk kampung. Katanya, jenazah akan dikebumikan Tanah Perkuburan Islam Kampung Paku sebaik selesai proses berdasar. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintendent Muhammad Haki Hasbullah ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan dan siasatan lanjut masih dijalankan. Suspek telah direman 6 hari untuk siasatan. Perintah tahanan reman suspek itu bermula dari hari kejadian iaitu 1 Disember sehingga Ahad depan dikeluarkan Magistret Tun Faiz Fikri, Tun Asrul Saini. Penahanan reman itu bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Terdahulu, suspek tiba di Mahkamah Magistret Tanah Merah jam 9.25 pagi berbaju lokap. Ketua Polis Negeri, Datuk Muhammad Yusof Mamat, berkata ia hasil ujian saringan air kencing yang dilakukan mendapati suspek berusia 63 tahun negatif dadah. Suspek juga seorang yang normal dan tidak mempunyai masalah mental. Katanya pihak polis tidak menolak kemungkinan kes tersebut bermotifkan cemburu buta. Muhammad Yusof berberitahu pihak polis tidak menolak kemungkinan kes tersebut bermotifkan cemburu. Katanya siasatan lanjut masih dijalankan. Suspek dalam keadaan yang marah terlampau sehingga bertindak menikam isterinya. Kita boleh kata kejadian ini bermotifkan cemburu dan suspek menyesyaki isterinya mempunyai lelaki lain di Selangor. Hasil pemeriksaan ke atas banyak mangsa didapati, dia telah ditikam dengan 1 tikaman di badan sehingga mengalami kecederaan parah dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan ini bukanlah satu-satunya kes pembunuhan yang disebabkan tilikan bomoh temberang yang suka mengadu domba dan menyebabkan berlaku persengketaan di antara ahli keluarga dan rakan-rakan. Beberapa tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2017, Pegawai Kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Zulfarhan Osman meninggal dunia akibat melecur ditekap setrika wap pada hampir keseluruhan badan termasuk di bahagian kemaluan. Zulfarhan dibelas dan didera kejam sebegitu oleh 6 rakan seperjuangan iaitu Muhammad Akmal, Muhammad Azamuddin, Muhammad Najib, Muhammad Afif, Muhammad Syabirin dan Abdul Hakim. Dalam kes pembunuhan ala arwah Zulfarhan Osman, terbongkar individu yang menjadi punca kepada konflik hingga tercetusnya pembunuhan itu, iaitu seorang bomoh yang menilik nama ala arwah sebagai pencuri komputer laptop salah seorang tertuduh. Dikhabarkan komputer laptop salah seorang daripada 6 tertuduh itu telah hilang dan mereka dapat tahu dari seorang bomoh bahawa nama Zulfarhan merupakan salah satu nama yang tertera dalam tilikannya untuk mencari pencuri komputer laptop tersebut. Bomoh itu juga merupakan bapa kepada salah seorang daripada 12 tertuduh yang terlibat membelas Zulfarhan selain daripada 6 yang bertindak menekap setrika wap pada badan Zulfarhan yang mengakibatkan kematiannya. Pada 23 Julai 2024, Mahkamah Rayuan memutuskan hukuman gantung ke atas 6 tertuduh tersebut sekaligus menolak hukuman penjara selama 18 tahun yang ditetapkan sebelum itu. Tetapi bomoh tersebut terlepas dari sebarang hukuman. Memang agak pelik di zaman serba moden ini, masih ramai orang yang percaya kepada tilikan bomoh hingga sanggup membunuh. Semoga kita tak termasuk dalam golongan macam itu. Sekian, terima kasih. Wassalam.